Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita bersama dengan NMAX V3 warna terbaru 2026. So, okey guys, aku berada di Taikon HQ Datuk Keramat. So, kita boleh tengok depan mata aku ni ialah NMAX V3 Icon Blue warna terbaru 2026. So, warna ni memang menarik dan cun gila lah warna ni. Okey, untuk NMAX V3 warna baru kali ni, okey, kita boleh tengok dekat bawah ni, belah orang panggil sampan kan. Macam tu lah kalau orang panggil. Warna dia memang main hitam matte. So boleh tengok kat sini hitam matte. Dia tak ada colour. Kalau yang lama punya, dia ada warna ikut macam cover set. Okey, di bahagian meter, handle, switch, compartment dengan seat macam biasa semua. Sama juga yang warna sebelum ni. Okey, sini body yang main warna biru icon memang mari ada tulisan NMAX dekat body macam biasa. Okey, di bahagian belakang semua sama, ekor, cover CVT, lampu belakang sama juga. Okey, di bahagian tepi kita boleh tengok bila main dia masuk dengan body biru ni memang cun lah. So exhaust, radiator cover semua tak perubahan, tetap yang sama, cuma cover set saja warna yang lain. Okey, kita boleh tengok bahagian depan, kita lebih dekat. Untuk color biru ni memang cantik. Windshield, lampu depan, mudguard sama, cuma aku nampak kekurangan dekat sampan tu. Bila color kurang, macam dia hitam matte ni, dia nampak gelap sikit lah motor ni. Macam mana? Rasa-rasa menarik tak warna ni? Memang menarik lah bagi aku. Memang cun lah. Biru ni memang aku minat. Cuma kalau aku kat bawah sampan tu, aku akan spray bagi satu colour dengan cover set. So bagi nampak macam V3 sebelum ni colourful sikit. Sebab ni dia nampak gelap sikit. Okey, dia ada satu colour juga. Satu lagi colour dia macam matte grey. Matte grey. So dua colour. Macam yang ni depan aku, icon blue. Dan satu lagi matte grey. So guys, yang mana berminat dengan NMAX V3 warna terbaru, bolehlah datang ke Taikon HQ Datuk Keramat dan cawangan-cawangan yang lain. So boleh boleh jumpa dengan Mr. Richard dengan Mr. Aping, ataupun boleh walk in terus ke Taikon Motor. Nak tahu selanjutnya harga atau yang lain-lain, bolehlah nanti tengok dekat description. Aku kalau letak nombor phone Mr. Aping dengan Mr. Richard. Okey. So guys, dekat ni saja video aku untuk NMAX V3 warna terbaru 2026. Kita akan jumpa lagi di next video insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.